Hai guys, hari ni saya nak main game Tung 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 Sahur. Okey guys, dia sama juga macam game Mimi. Sahur tahu. Sahur betul? Saya tak ingat lah guys. Dia sama tapi dia cuma tung tung je. Tu je lain. Nama dia dah nak sama dah. Ini tung tung dia ni. Korang nampak? Okey, lagi satu. Tapi kita lagi satu tu kita main sambil kita lain. Okey, lagi satu tu pasal baju raya. Bukan baju raya. Pasal bulan puasa, drama puasa. Dan drama puasa tu episod 2. Episod 2 saya dah start. Saya dah siap rakam. Saya dah siap video dia. Tapi cuma saya tak ada masa untuk nak edit. Kadang-kadang ada masa. Tapi cuma saya malas guys. Saya malas. Jadi korang tunggu je lah bila saya nak repost. Ada tangga guys. Ada tangga. Wow. Sangat-sangat membantu. Tidak jatuh. Tak apa guys. Tak apa. Kita jangan. Dia ada apa? Dia pancang. Dah. Aduh, jatuh pula dah. Saya tak tahu. Tak tahu. Jauh. Wih guys, ada guys. Okey, saya tak faham dah ni macam mana. Kalau tu tulisan dia warna merah dekat atas tu maksudnya tahu tu main. Ini kita kena hati-hati je Okey. Dan kita ke atas. Kita sekarang tengok balik. Kalau nak sampai dekat situ, kita panjat tangga. Tapi kita pusing. Tapi jauh, bertahan jauh juga guys. Situ. Panjang weh. Kita tak lepas je. Serius kita tak lepas. Masa tak banyak tidak. Sedihnya hati. Pula ramai yang pergi kat situ. Ada apakah? Ada button. Apa kata jadi? Teleport. Okey. Lumayan ni. Terima kasih banyak-banyak jugalah. Sebab kita teleport. Jadi agak jauh juga dia teleport kita tadi. Kalau korang nak tengok kau tengok kan? Ya Allah, aku baru nak review. Okey. Okey, agak jauh ni kau tengok. Jauh serius. Okey guys. Lagi satu. Yang pasal raya tu dah selesai. Saya nak beritahu yang lagi satu saya pasal video short. Okey, video short sebenarnya saya tak boleh buat dekat YouTube. Dekat YouTube saya tak boleh buat video short. Jadi kalau korang nak tengok video short saya, korang buka di TikTok. Ni ada. Okey. Itu je. Pasal raya drama puasa tu saya tak tahu lebih nak post bila. Lepas tu lagi satu yang pasal tu lah. Lagi satu pasal video short tu. Lagi satu pasal video short lah. Dekat TikTok. Korang tengok kat TikTok. Tapi bukan S135 juga kan. Bukan. Nama dia EH3KFUN. Jadi bila nak follow, sila follow sekarang kat TikTok saya guys. Kalau yang dah follow, terima kasih banyak-banyak. Okey. Cepat. Tidak. Guys, kalau saya slow pun tadi, saya akan mati. Serius guys. Sebab masa dah tak ada. Tunggu dah. Okey. Cepat. Okey. Cepat. Dah jauh. Sorry lah guys. Kalau gini agak lag. Saya tak tahu. Adakah
benda ya Allah. Ah. Cepat. Lepas. Okey, ni lepaskan. Lepas. Cepat. Sini. Legendary. Jangan main. Kalau mati ya. Dia mati. Bunga. Dia selalu jalan. Tidak. Saya baru dekat. Ya Allah guys, kita masuk game. Ya Allah, kau tunggu jap. Saya nak masuk balik game yang sebenar. Kau tunggu jap. Okay guys, kita dah masuk dah dekat Tung Tower balik. And then jom kita pergi. Lag. Sorry guys, kalau ini dia agak lag. Saya tak tahu lag saya ke apa ke. Saya tak tahu. Ya Allah. Okay, kita teruskan dengan perjalanan ni ya. Okay guys, kalau kita nak beritahu, kalau korang main Tung Tower ni, kalau korang tak akan baca kuasa, rasa susah kan sebab dekat bawah tu jalan dia punya panjang. Saya tak tahu cakap apa guys. Okay, saya nak arif dengan si kuning ni. Okay, jom lah, arif stress. Dia nak masak ini tidak. Alah, itulah Isan. Terus cepat juga. Sabar ya. Sabar. Tapi saya pelik. Ada Tung Tower. Ada tung yang Muslim. Nampak ni? Yang Muslim ni. Ya Allah. Weh, macam mana dia dapatkan penguku weh? Apa ni? Kenapa dia pula? Sedihnya. Ni dia tak boleh pakai. Wow, Tung Tower. Weh, macam mana nak kembalikan muka balik? Tak boleh dah guys. Sekarang ni saya tengah stres ni. Weh, tak bagi aku lah. Sekejap guys, kita pergi mati ke sebab saya tak nak kepala sini. Okay. Kau dengar bunyi sini. Tung tahun. Okay guys. Saya lupa. Patutlah dia macam ada benda guys. Cepat. Saya sudah nak pergi terus maksudnya. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah. Ya Allah, cepatkanlah. Okey guys, kali ni saya agak lambat juga saya pergi. Cepat. Esa 37. Esa 10. Cepat ke? Kita cepat je. Okey, tak apa guys, kita try. Loading. Korang nampak tadi lift tu dia agak loading ah. Kenapa pelan saya? Selalu aku senang saya laju je. Why? Okey guys, korang jangan lompat hadir dah kak. Okey guys, saya kalau saya main OB, saya suka kunci dulu. Saya suka kunci saya punya apa ni? Tarik ikut. Saya ni lah lebih senang pada saya. Saya takut macam tu sebab saya kena jatuh. Kau nampak? Lag weh. Sabar. Weh, lag weh. Serius lah. Weh, lag weh.
Dah lah jatuh je lah. Yes, tu tahu ni OV dia sedang. Aku cuma lag je. Lag. Itu dia dapatkan tu. Ya, macam apa tu? Itu dua nama dia. Macam pukul-pukul orang tu. Jahat lah dia ni. Tunggu lah. Nanti kalau aku dapat tu pukul ke. Sabar je. Sekarang ni agak lalu. Tolong. Aduh. Saya boleh je. Takut kan. Okey guys. Besar raya tu, saya cakap lagi sekali. Besar raya tu, saya tak tahu bila saya hantar. Ya Allah. Sikit lagi. Besar raya tu, saya tak tahu lagi hari apa yang saya boleh hantar. Dengan pasal video short tu saya tak boleh buat dekat YouTube. Nanti korang boleh tengok dekat I sekali I, H 3 kali, SUN. Nak pergi guys, saya dah bosan. Hai. Wih. Tapi korang perasan tadi waktu saya duduk kat sini, saya mati guys. Saya bukan mati dengan apa buku tu guys. Saya mati dengan itu. Saya tak bagi dah ke atas. Okay, 3, 2, 1. Okay, jom. Let's go. Tadi aku dah terus saya di mana guys? Terus saya dari sini kan? Dah. Juga bisa masuk ke tapi yang nanti masuk ke dia lagi hand. Jika aku tengok sampai ke tak? Sampai ke tak nak try ke tak tak payah lagi better selamat yang ni lah. Itu rasa macam tak selamat kan. Rasa akan mati awal lah. Cepat. Jadi setakat ni yang paling jauh boleh pergi. Yang ni paling jauh. Serius guys, saya cakap terang yang ni paling jauh. Tadi tu semua sekarang tengok sekarang saya pro dah. Tidak. Itulah Ihsan dia cakap lagi pro guys. Okay guys, kalau korang main Roblox, kalau korang main game Roblox, korang jangan cakap korang pro lah. Kalau korang cakap korang pro, korang akan mati guys. Kalau korang cakap saya lemah, kau tengok saya lemah sangat. Korang saya tak boleh lepas video yang aku ni. Itu kunci guys. Korang faham tak? Jom. Saya akan mengalah dengan OB yang macam ni. Saya nak Ya Allah. Kamu. Sebabkan kamu lah saya tak boleh pergi jauh tau. Bos. Saya pun tak tahu apa yang dia buat. Saya 3, 2, 1, jom. Wih, jauh sikit wih, takut wih. Lodi. Tidak. Wih, lag wih, serius lah. Aduh, okay lah guys. Last lah. Saya try last. Ya Allah. Cepat ke. Ya Allah. Ya Allah. Berpeluh kan? Berpeluh. Tolong boleh berpeluh.
Tidak. Wih, dia loading. Okay, guys. Ini last. Isan dan ni last kena buat betul-betul. Saya buat betul-betul sebab ini last. Bila slow slow and steady. Okay, sebab dia tak lagi kan. Dia lag. Ya Allah, sini. Allah. Okay guys, saya sampai sini je video kita. Game ni memang best, tapi cuma saya rasa sampai sini je lah video kita. Saya dah tak nak main lah guys. Saya guys, sampai sini je video kita. Jangan lupa like, share, subscribe semua guys. Yang mana dah buat, terima kasih banyak-banyak dan bye korang.